Stand phone yang tahan lasak yang paling tinggi aku dah beli ke dalam beg kuning aku, guys. Yang ni yang kedua. Yang pertama tu hilang, tapi hampir 2 tahun pakai tak rosak-rosak. Aku dah beli bermacam-macam stand phone, guys, tapi kebanyakan yang aku beli akan rosak. Tapi yang ni tahan lasak. Aku beli yang kedua ni. Sebelum ni aku dah beli hampir 2 tahun pakai, lepas tu hilang. Yang ni aku beli yang baru. Yang ni memang senang pakai. Dia bagi sekali beg, buka saja macam ni. Dan buka saja macam ni, korang boleh letak handset korang macam ni. Dan dia boleh memanjang sehingga 2.1 meter. Memang sangat panjang, guys. Material dia memang besi, ya, besi. Dan dia bagi sekali satu remote. Remote ni korang linkkan dengan handset korang. Andai kata korang nak memancing duduk keadaan jauh, korang dah strike tu, korang onkan sahaja. Yang ni yang kedua. Yang pertama tu hilang, tapi hampir 2 tahun pakai tak rosak-rosak. Sebab dia pakai macam ni saja. Lepas tu kalau tak nak pakai, tutupkan saja macam ni. Tu simpan dalam beg dia. Mudah nak pakai, senang nak bawa. Dia bagi beg macam ni, simpanlah saja dalam beg, guys. Dan sandangkan saja macam ni. Nak ambil gambar, nak ambil video, memang senang. Dia bagi sekali dengan remote. Kalau minat, dapatkan segera dalam beg kuning aku, stand phone ni, guys.